Ramai dekat luar sana nak simpan emas tapi tunggu perfect timing ataupun tunggu masa yang sempurna. Sebenarnya kita sendiri pun tak tahu bila masa yang sempurna. Paling penting, sesiapa yang belum menyimpan emas, nasihat saya, simpan dulu 1 gram. At least kita tahu benchmark kita dekat mana. Dan konsisten saja menyimpan emas setiap bulan. Orang yang berjaya adalah orang yang konsisten, bukan orang yang beli secara lamsam ataupun beli sekali dan duduk diam. Sebab apa? Sebab sesiapa yang beli konsisten 1 gram 1 bulan, DCA, dollar cost averaging ataupun harga per gram akan lebih murah. Jadi dekat luar sana, tak perlulah orang cakap nak tunggu perfect timing sahaja, hanya mulakan simpanan emas pertama. Yang mana belum ada simpanan emas pertama, boleh komen nak ataupun visit profil saya akan bantu macam mana nak simpan emas, macam mana nak konsisten dengan simpan emas. Kita simpan emas bukan nak kaya sebenarnya. Kita simpan emas untuk kekalkan nilai kita. Supaya nilai kekayaan kita yang mana kita bekerja setiap hari ataupun bekerja keluar pagi balik malam, nilai itu kita nak kekalkan untuk lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, bahkan lagi 30 tahun. Jadi, yang mana nak kekalkan nilai simpanan mereka yang mana dah penat bekerja, boleh komen nak, saya bantu macam mana nak tukarkan kepada simpanan emas. Boleh follow.